Anwar Ibrahim, tinggal tak beberapa hari saja lagi. Tarikh perbicaraan saman Tun M terhadap Anwar Ibrahim. Bukti yang kata di UK tu dah cari jumpa ke belum? Segala bukti-bukti fitnah Anwar Ibrahim tu yang kata Tun M menyakau berjuta-juta tu, yang telah disimpan asetnya di UK, Anwar dah jumpa ke belum sekarang ni? Tinggal tak berapa hari saja lagi. 21, 22 dan 23 Oktober. Di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sila sediakan bukti-bukti yang Anwar telah perkatakan, yang telah Anwar fitnah Tun M. Sila sediakan bukti-bukti tersebut. Ke Anwar sembang saja Anwar. Inilah yang menyebabkan jatuhnya moral seorang pemimpin yang bernama Anwar Ibrahim ni. Dia tuduh dulu. Bukti dia fikir kemudian. Sedangkan bukti itu tak wujud. Dia sengaja dah cari persepsi untuk orang ni. Melontarkan tumahan kepada Tun M. Tapi dia tak berjaya. Yang dia tak tahu Tun M ni seorang negarawan ulung negara. Bukan takat Malaysia saja. Seluruh dunia menyanjung Tun M. Bukan macam Anwar Ibrahim ni. Menunggang segala-galanya. Kononnya yang terpaling lah. Terpaling Palestin lah konon. Ni 21, 22 dan 23 bulan. Sila sediakan bukti-bukti. Yang kata Tun M menyakau tu. Yang di UK tu dah jumpa belum? Bawa balik main lah. Tunjuk dekat mahkamah. Buktikan dekat mahkamah. Segala tuduhan Anwar terhadap Tun M tu. Sama ada betul ataupun tipu. Jangan lagi Anwar Ibrahim nak mendalih-dalih. Tuduhan itu pastikan tuduhan yang betul Anwar. Kalau Anwar menipu, memfitnah, jatuhnya moral seorang Perdana Menteri Malaysia yang sangat pembohong dan penunggang segala-galanya. Alright geng, kita tunggu episod pada 21, 22 dan 23 Oktober ni. Adakah tragedi Oktober untuk Anwar Ibrahim? Seorang yang penipu kaki pembohong kaki spin. Alright geng, apapun kita tunggu tarikh tersebut. Di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Saman fitnah Tun M terhadap Anwar Ibrahim. 150 juta. Nilai tak penting, tapi moral jati diri itu yang penting. Alright geng, selamat. Rumah di London, rumah di Australia. Dari mana wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. And this adalah keputusan bersama. Menolak kegelapan, menolak rasuah, menolak penindasan. Ini arti sambutan Deepavali. Macha, orang nak syok-syok sambut Deepavali. Kamu tak habis-habis nak berpolitik. Dahlah gunakan platform kerajaan. Kalau kamu nak rakyat percaya yang kamu betul-betul lawan rasuah, tukar dulu timbalan Perdana Menteri kamu tu. Sebelum ini pernah berdepan 47 pertuduhan kes rasuah. Lepas tu, kes rasuah wakil rakyat Sabah. Siap ada video lagi. Sampai sekarang, kenapa masih senyap? Isu rasuah terowong Lim Guang Eng. Kenapa kamu tak pernah kata apa-apa pun? Kemudian di Telegram, grup edisi siasat yang hampir hari-hari dedahkan kes rasuah. Kenapa kerajaan Malayani pergi sekat? Tak lupa juga dakwaan Bloomberg, kamu beri arahan kepada Ketua SPRM supaya jangan siasat Farhaj bekas setiausaha kamu. Kenapa tak ambil tindakan kalau kenyataan itu fitnah? Situasi hari ini bagaikan satu video lawak dari orang Afrika yang pernah berkata, rasuah itu sangat teruk. Tetapi hanya jika dia tidak terlibat. Kalau dia terlibat, dia akan pertahankannya. Jadi kamu sebagai PM dah ada kuasa, jalankan kerja. Pastikan adil dalam melawan rasuah. Jangan pilih bulu. Barulah kami sebagai rakyat respect dan percaya melalui tindakan yang kamu ambil. Bukan hanya meratih hari-hari cakap lawan rasuah, tapi tindakan tidak begitu jelas dan seperti berat sebelah. Kalau kita lihat Datuk Seri Anwar, apabila dia tidak jadi Perdana Menteri, pendiriannya berbeza. Itu nak revise, itu nak reform ini. Bila jadi Perdana Menteri, menjadi lebih buruk daripada orang yang dia nak reform dulu. Sekarang ini, kalau menentang, dia bagi amaran. Kalau tuduh dia ada kaitan dengan Israel, dia akan ambil tindakan. Kita tak tahulah apa tindakan. Tapi kita lihat ada orang yang boleh 47 kes buang dan bebas. Ada orang satu kes kena sebat 2 kali. Itu bezanya. Dulu dia very liberal. Kita mesti bebas bercakap. Macam mana Tun boleh cakap macam tu? Itu keputusan mahkamah tu, Tun.
Keputusan mahkamah ke tak keputusan mahkamah, hakikatnya dia berlaku di zaman Anwar. Saya yakin di zaman lain tak berlaku. Dulu pun saya dapati orang yang curi 47 kes ada, boleh lepas. Itu ialah mahkamah lah. Tapi bukan mahkamah, dia AG lepas. Jadi benda ini berlaku di zaman Anwar. Jadi seperti mana orang salahkan saya, apa juga berlaku dalam negara masa saya jadi Perdana Menteri, kita salahkan Anwar apabila yang berlaku di masa dia jadi Perdana Menteri. Kerana dia bercakap dulu lain, sekarang lain. Saya konsisten. Dulu masa jadi Perdana Menteri, same stand. Tak jadi Perdana Menteri pun same stand. Tak ada berbeza. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim wujud sebagai orang politik sebab Tun Dr. Mahathir? Yalah, pada masa itu nampak dia warak, baik. Jadi saya bagi peluang kat dia. Dalam buku A Doctor in the House, muka surat 409 menceritakan soal Anwar Ibrahim. Tun tulis, he appeared to be all things to all people. What do you mean? Ya, kalau dia cakap dengan orang Arab, dia bunyi warak. Dia cakap dengan orang Amerika, dia bersetuju dengan liberal itu ini. Dia masuk dalam LI ni pun dia terlibat. Jadi dia bercakap dengan siapa pun sesuai dengan orang itu. Dan waktu dia jadi anak kesayangan Tun dalam UMNO, Tun tak pernah tegur dia. Siapa you ni boleh sat macam ni, sat macam tu, sat ya, macam ni. Bila saya ambil dia masuk dalam UMNO, pada masa itu dia dilihat sebagai orang yang kuat pegangan agama, dan kita harap dia dapat inject dia punya knowledge itu dalam UMNO supaya UMNO juga nampak berpegang kuat kepada agama. Tetapi apabila dia masuk dalam bidang lain, dah jadi Perdana Menteri, benda yang kita harap dia akan urus berlaku yang tak sebaliknya. Tak seperti dia janji. Boleh dengan syarat dia mengaku bahawa tuduhan dia bahawa saya curi duit itu tidak benar. Kalau dia mengaku yang tu, saya sanggup damai. So I think that is apa yang orang Malaysia nak tengok lah Tun. These two iconic figure. Lagi ialah dia tak boleh kenal saya, dia pergi cari anak saya. Kononnya dia orang ni tak tahulah apa dia. Dia orang tak ada kesalahan apa pun. Tapi dia suruh dedah dia punya bisnes 40 tahun. 40 tahun dia bisnes kita nak dedah bukan senang. Namun demikian mereka sudah conform. Kalau minta nak bagi, dia bagi semua information. Sampai itu pun tak nampak anak saya dapat duit, tak nampak anak saya bagi duit kepada saya, tak nampak saya bagi duit kepada anak ataupun saya tolong anak saya. Dia ulangi, dia kononnya maha kaya, saya ni curi duit, tunjuklah. Saya terbuka, nak dedah, nak tengok lah. Saya curi duit macam mana? Kononnya saya pengkhianat, saya jual Pulau Batu Putih. Tak apa, pergi mahkamah. Tunjuk dalam mahkamah kata saya pengkhianat. Saya sanggup.